Nah, sebab tu kita bertanya. Tujuan bila kita bertanya, dapat kita beramal hak mana betul. Orang yang tukang tanya, pahala paling banyak sekali. Faham? Sebab dengan sebab dia tanya, orang lain boleh ilmu. Betul tak? Tahu saya wanita yang haid tak boleh duduk dalam masjid, tapi ada berapa orang wanita telah kering haid tapi belum boleh mandi hadas lagi, duduk dalam masjid untuk dengar kuliah. Apakah hukumnya? Jumhur ulama, iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, orang perempuan yang haid selagi belum mandi haram masuk dalam masjid. Faham? Haram masuk dalam masjid. Termasuk masjid iaitu harim. Hari ni beranda luar, yang kalau sebelah dalam penuh, orang akan semayang di luar. Haram juga. Yang bolehnya sekadar lalu saja, tidak berhenti. Contohnya, dia nak lalu, dia nak masuk, tadi dia tidak haid lagi, masa dia semayang asar katakan, faham? Lepas semayang asar, dia balik di rumah. Orang puang ni, bila balik di rumah, siapa di rumah nak baca surat khabar, teringat spek mata tinggal dalam masjid. Faham cerita? Contoh, dia pun pergi semula di masjid, terkejut mak rempit, litah motor laju, keluar haid. Faham tak? Contoh pun jangan suka. Jadi dia boleh masuk dalam masjid dalam keadaan untuk ambil cermin mata sahaja, bukan nak duduk. Faham tak? Illa abiri sabil haruh. Tak ada masalah. Sebab tu bagi hak kahwin dalam masjid, boleh kahwin dalam masjid. Yang ulama larangnya kalau haid, tak usah kahwin lah, tak usah masuk lah masjid, duduk di luar. Ni mung haid pun masuk juga. Takkan tu imam nak tanya. Patut kita faham sendiri dah lah. Takkan tu imam nak tanya pula, pakai model, takkan nak tanya gitu. Surau juga menjadi tempat untuk qiyamul lail i'tikaf bagi mereka yang mahu selain solat fardu. Tidak ada solat jemaah dia ada surau. Bolehkah wanita haid duduk di dalamnya untuk mendengar kuliah? Baik, masalah surau, pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, boleh masuk perempuan yang haid dan duduk di dalamnya, dengan syarat jangan menitikkan darah, kerana najis. Bila menitik darah, maka hendaklah dia basuh. Kerana surau tidak dikira masjid dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hambali, surau musalla dikira masjid. Jadi bab surau dia hukum lain. Wanita haid masuk dalam masjid, jumhur kata tak boleh masuk ke dalam masjid. Tapi ada pendapat para ulama yang menyatakan wanita haid boleh masuk ke dalam masjid. Antara yang menyebut pendapat ini ialah Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi. Ibn Hazmin Al-Andalusi daripada Andalus, terkenal dalam kitab Al-Muhalla. Dia memberikan pandangan. Dia kata Nabi SAW kata kepada Aisyah, boleh buat semua illa an tatufil bait, melainkan kau tak boleh apa? Untuk tawaf di dalam tawaf Kaabah. Kaabah tak boleh tawaf bagi orang yang haid. Yang lain dia nak sa'i, dia semua boleh. Tapi dia nak tawaf tak boleh. Kata Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata, kalau nak tawaf, nak kena masuk masjid dulu. Masjidil Haram. Kenapa Nabi tak larang masuk masjid? Dia hanya larang tawaf saja. Logiknya, kata Ibn Hazmin, daripada awal lagi Nabi kata dia tak boleh masuk masjid. Tapi Nabi tak habaq sebab bila nak tawaf kena masuk masjid. Tapi Nabi tak kata masuk masjid. Nabi kata jangan tawaf saja. Sedangkan perlu untuk bagi tahu dia jangan masuk masjid. Dengan itu Ibn Hazmin kata masjid tak apa selagi dia tak mencemarkan masjid. Demikian yang disebut. Pendapat ini minoriti, tapi ulama kemudian macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia sokong pendapat ni. Wanita boleh masuk masjid jika tidak mencemarkannya. Demikian Asy-Syaukani sebut pendapat ni juga boleh masuk masjid. Berapa pendapat dia nukil dalam Lailatul Autar pendapat tentang boleh masuk masjid jika tak mencemarkan masjid. So kalau ada orang berbual, saya haid tak mau masuk masjid, kita janganlah paksa dia. Kemudian kita tengok saya haid tapi saya pakai tolak wanita semua lengkap, saya nak masuk kerana saya nak ada urusan dalam masjid ni, kerana ni, kita juga tak boleh putuskan kepada dia awak haram berdosa besar. Kerana ini adalah
pandangan di kalangan fuqaha. Karena dalil ini, yang ni pun ada dalil, yang ni pun ada dalil, kerana tidak ada satu hujah yang putus dalam masalah ni. Faham tuan-tuan? So ini ada dua. Jadi kalau tuan-tuan yang pergi masuk masjid, dia haid, dia tahu member dia sebelah ni sensitif sangat-sangat. Kalau habaq orang haid masuk masjid, macam kemat nak berlaku kemarin dulu. So kita tak usah habaq kat dia. Mungkin kita masuk situ nak pergi dengar kuliah. Penting. Mengajak penting ni. Orang nak ajak pergi umrah. Kita nak pergi umrah isu usah Dia pula mengajak dalam masjid. Member kata hang tak boleh masuk masjid. Kita tahu dalil ni, kita pergi masuk. Jadi ada qaul dalam hal ni. Orang haid haram solat, tak berbeza. Semua orang agree. Orang haid tak wajib qada solat, agree upon. Semua orang setuju. Wanita haid qada puasa, semua orang setuju. Tuan, untuk adil, sebelum saya nak jawab ni, suara saya ni jelas kah? Dengar kah? Berpecah. Okey ya? Takut mikrofon ni tak clear. Clear? Belakang. Orang perempuan sana belakang dengar ya? Jelas. Okey. Dia kena dengar betul-betul saya jawab ni. Lagi kalau jawab satu pendapat, saya sebut beberapa pendapat. Kenapa banyak pendapat dengan mufti ni? Kerana ada perkara dalam agama ni dia panggil zanniyah. Zanniyah ni dia tak begitu jelas. Boleh difaham begini, boleh difaham begini. Ada benda dalam agama tak ada 2-3 pendapat. Only one opinion, one decision. Tak ada satu saja keputusannya. Seperti haram arak, haram judi, haram haram zina, wajib solat 5 waktu. Yang tu tak berbeza. Tapi ada perkara-perkara yang berbeza. Orang haid, perkara yang tak berbeza. Orang haid haram solat, tak berbeza. Semua orang agree. Orang haid tak wajib qada solat, agree upon. Semua orang setuju. Wanita haid qada puasa, semua orang setuju. Wanita haid boleh baca Quran, wanita haid masuk dalam masjid boleh atau tidak, berlaku perbezaan pendapat. Okey. Saya sebut dululah pasal Dr. Akram ada ni, sekali dia kata saya jawab tak sama dengan fatwa hak kita bersetuju. Yang pertama, pendapat yang ramai, dia panggil jumhur. Mereka berpendapat wanita haid ni tak masuk masjid. Tak boleh masuk masjid. Banyak alasan mereka. Kenapa? Antaranya ialah wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiris sabil hatta taghtasilu. Kamu tak boleh, orang junub tak masuk masjid melainkan dia lintas saja sehingga kamu mandi. Jadi kalau junub tak boleh masuk, dia kata haid pun tak masuk. Haid pun tak masuk. Satu. Antara alasan mereka lagi ialah kerana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, apabila menceritakan tentang sembahyang raya, dia kata wa amaral huyat an ya'tazilna musallal muslimin. Dan baginda memerintahkan wanita yang haid supaya tidak datang kepada musalla kaum muslimin. Jangan mai ke musalla kaum muslimin. Jadi dalil-dalil ini kata mereka memberikan isyarat, memberikan makna orang haid tak boleh masuk masjid. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata orang haid boleh masuk masjid. Yang Nabi tak mau bagi itu kalau takut kau cemar masjid saja. Kalau tak cemar, tak apa. Dia boleh ada jaga diri dia, tak apa. Banyak alasan yang mereka berikan. Alasan yang agak klasik dulu
Mereka antaranya hadis yang sama yang digunakan oleh kedua-dua belah pihak ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW kata kepada Aisyah, nawilini khumrah minal masjid. Tolong ambil khumrah ni hamparan daripada masjid. Maksudnya tempat sujud tu, tempat solat tu biasanya ada hamparan. Macam sejadah kita lah. Kata Aisyah kepada Nabi, inni haid. Aku haid. Macam mana nak ambil barang dalam masjid? Kata Nabi SAW, inna haidataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haid engkau bukan di tanganmu. Maka tangan kau tak tercemar, ambil je lah. Jadi sebahagian pihak kata, hadis ni menunjukkan tak boleh masuk masjid. Tu Aisyah tak mau masuk. Yang pihak yang kedua kata, guna hadis yang sama juga. Bukan macam tu maksud dia. Aisyah tak mau masuk, takut tercemar. Tapi Nabi kata, kalau tak tercemar, kau boleh masuk. Haid tak duduk di tangan. Hujah golongan yang kata orang wanita haid boleh masuk masjid lain, antara hujah yang agak menarik ialah hujah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Muhalla, di mana Andalusi ni Ibn Hazm tokoh besar yang hebat daripada aliran Zahiri, tapi hebat kitabnya menunjukkan kebijaksanaan, kehebatan dia. Siapa yang baca Al-Muhalla akan tahu betapa geniusnya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi yang meninggal pada tahun 456 Hijrah. Orang Andalus, Spain. Kata dia, Nabi SAW larang wanita haid daripada tawaf. Kalau wanita haid itu haram masuk masjid, Nabi tak payah larang daripada tawaf dah, kerana masjid Kaabah tu ada di dalam masjid. Tapi Nabi tak sebut pun tentang Kaabah masuk masjid. Nabi kata tak boleh tawaf saja. Patutnya tak timbullah tawaf tu masuk masjid pun tak boleh dah. Tu menunjukkan boleh masuk masjid. Kata dia. Itu hujah dua-dua pihak. Fatwa perleh. Kita bincang, kita punya kesimpulan. Kalau tanya fatwa kita di negeri Perlis ni, kita kata wanita haid boleh masuk masjid dengan syarat dia menjaga tidak mencemarkan masjid. Maksud zaman sekarang ni dah ada pakaian. Ini juga pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini juga pendapat ramai juga di kalangan ulama yang moden ni. Fatwa di zaman Majlis Fatwa Eropah, pendapat yang hampir sama macam ni. Cuma kalau tak ada keperluan saja-saja nak melepak, nak main internet dalam masjid, jangan duk masuk lah. Tapi kalau hari tu dah ada kuliah, tak mai kuliah, terlepas pula pengajian, dia datang, dia jaga diri dia, maka demikian itu pendapat yang disebut oleh sebagian ulama, dan kita di negeri Perlis ni pakai pendapat tu. Kalau ada orang dia mai berkelahi, nak marah kita, wanita haid tak boleh masuk masjid, hampa punya pendapat tu aku tak pakai dah. Jangan marah kat dia. Sebab yang tu pun pendapat, dia pakailah yang tu. Tiba-tiba dia tengok, hang ni haid masuk masjid. Dia kata, aku pakai pendapat yang kata boleh masuk masjid, tapi jaga kebersihan masjid. Aku pakai pad, pakai tola wanita dengan elok. Dia tak boleh. Hang kena keluar juga. Hang tak boleh paksa mazhab hang kata dia. Ini urusan peribadi dalam hal-hal yang bukan membabitkan orang lain. Seseorang beramal dengan apa yang dia yakini dekat dengan syariat, yang tidak menjadikan dia jauh daripada titah perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.